Okey. Contoh yang saya buat, kalau loan kita beli rumah 400,000 punya loan, selepas 15 tahun kita bayar, berapakah balance yang kita tinggal? Ini satu persoalan. Okay, saya tuliskan supaya senang faham. 400,000 loan, 15 tahun bayar, baki hutang kita tinggal 300,000. Contoh yang saya buat ni berdasarkan 4.6%, dan keseluruhan jumlah loan atau keseluruhan tempoh loan 35 tahun. Ini contoh lah. Contoh yang saya buat. Tapi sebenarnya, you tengok sini, ini sebulan berapa? 1917. Saya dah kira monthly dia 1917. 1917 kita bayar setiap bulan. Okey. Kali 12 setahun. Kali 15. Berapa jumlah kita bayar? Lebih kurang 345k. Tapi kenapa baki hutang kita 300,000 lagi? Kita dah bayar 345,000. Sebab ada principal dan interest. Ada dua ni dalam pinjaman perumahan. Jadi principal berapa? Principal dah ditolak tu 100k lah. Principal dia, pokok. Interest banyak bank ambil ni 245,000. Interest. Belajar sesuatu, principal 100,000 je. Interest yang banyak. 15 tahun bayar. Okey. Sekarang ni kalau ambil MRTT, kebanyakan orang ambil MRTT, saya ada tengok tau beberapa kes yang berlaku. Loan 35 tahun, MRTT dia 20 tahun. Saya tulis kecil sini MRTT dia 20 tahun. Dia fikir kalau berlaku meninggal dunia, daripada tahun pertama sampai tahun ke-20 rumah settle. Dia ingat 20 tahun tu cover lah. Sebenarnya tidak begitu. Saya bagi ringkasnya. Nampak tak baki hutang 300,000 lagi pada tahun ke-15. Kalau meninggal dunia pada tahun ke-15, berapa MRTT dia reduce. Tempoh dia pendek, tak sama pula dengan tempoh loan. Nampak tak? Jadi kalau berlaku meninggal dunia pada tahun ke-15, MRTT ni lebih kurang cover 140 ke 150. Lebih kurang. Dia punya perlindungan sebab dia menurun kan? Lebih kurang. Kalau kita ambil dah 150,000. Jadi baki hutang pokok 300,000. MRTT 150k. Balance waris kena bayar 150k. Belajar sesuatu tak? Jadi MRTT untuk keselamatan ambillah sama full. Kalau tak sama, ambil MLTT. Cara nak ambil MLTT boleh contact saya. Carilah saya di www.zolgrade.com. Boleh contact saya. InsyaAllah saya cuba bantu you all. Okay, terima kasih.